Salam geng, racun kali ni agak rare dan special sebab kita bukan nak review food dan macam korang nampak atas meja ni, saya spend hampir dekat dalam 25,000 beli gadget random dekat Shopee tau. So dalam video kali ni saya akan buat review santai-santai kalau korang nak tengok apa yang kita nak review. Dan actually bukan je barang yang korang nampak atas meja ni tau, ada lagi barang lain yang lagi besar, tapi yang tu surprise lah, korang kena stay. Kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Item yang pertama, kita ada topi. Tapi yang ni bukan topi biasa. Fungsi dia memang normal je, korang pakai macam topi. Cuma dekat sini yang berbeza tu, dia ada kipas, nampak tak? Dan dia pakai teknologi solar. Korang boleh je cas dan korang juga boleh pakai solar. Contoh, korang buat aktiviti dekat luar, tengah pergi jalan ke, tengah buat apa-apa hal yang korang buat kat luar tu kan. Bila korang tekan je dekat sini, letak nampak? Dia akan keluar. Satu, ni level 1, level 2, level 3, kelajuan dia. Oh, memang sedap, memang layan. Lepas tu, kalau bateri korang habis, dia akan cas pakai solar pula tau. Yang ni memang function lah. Saya selalu guna ni kalau tengah main RC ke petang-petang kan. Pakai, memang sejuk sikit lah. Cuma korang akan jadi apa orang akan tegur apa lu kan, saya bunyi bising kan. Padahal dia nak sikit korang beli kipas ni tau. Item nombor 2, kita ada wireless charging tau. Tapi ni bukan wireless charging yang biasa kita pakai dekat studio, kat rumah. Yang ni saya beli untuk kereta sebenarnya. Dan kenapa saya beli? Sebab ni lah, korang boleh nampak. Rupa dia ni cantik tau. Dia Buzz Lightyear daripada Toy Story tu. That's why saya beli. Dan yang specialnya kan, contohlah, kita letak kat sini. Nanti dia akan buka sayap dia tau. Nampak tak? So kita akan cuba pakai power bank lah. Sebab kita buka kat dalam kereta sekarang. Korang pun tahu kan. So kita akan cocok dulu. Port dia dekat bawah. Bila cocok ni nanti, dia ada lampu tau. Lampu Tom Yum lah macam cakap kan. Warna-warni. Lepas tu kita cuba try sikit tengok. Boleh tak function wireless charging dia ataupun scam. Nampak? Ada bunyi tank. Bermaksud wireless charging on. So, item ni saya pun tak pasti kenapa saya beli, tapi sebab dia menarik. Item yang ketiga, kita ada cawan. Tapi macam biasa, yang ni bukan cawan biasa sebab kita ni kategori gadget kan. So, yang ni cawan yang kita boleh kata intelligent temperature display mixing cup lah. Korang boleh baca sendiri kan. Nampak betul kan? So, rupa dia macam gini. Macam cawan biasa, tapi yang specialnya dekat pemegang ni, korang boleh nampak ada button. So, button ni untuk apa? Nampak tak? Bila kita tekan, dia akan display tunjuk suhu tau. Contohnya, kita buka. So, korang nampak dekat dalam tu ada benda macam bentuk pil ni. Dia akan kacau tau. So, kita letak air. Ni air biasa lah, bukan air panas lah. Saya pernah nak begitu ambil air panas. So, bila kita tekan ni nanti, so dia boleh beritahu lah bacaan dia ni. Mungkin kalau letak air panas tu, lagi tepat lah bacaan dia. Dan sekarang saya nak tunjuk korang, bila korang double tap ni, nampak? Dia akan kacau tau air korang tu. Oi, double tap hold, dia akan off kan. So, bila kita tutup balik, yang ni, korang boleh minum kat sini ataupun korang boleh buka. Nampak kualiti dia memang macam solid juga ni. Lepas tu mungkin tahan juga. Dekat sini, kita boleh letak air sampai berapa ratus ml. Dekat situ dia tunjuk 300 ml ni. So, lebih lagi boleh letak. Item yang keempat, yang ni kita ada tempat letak kunci. Dia bukan gadget, tapi saya beli. Korang nampak lah, kalau korang ni peminat kereta, korang mesti suka lah benda lah ni. Dia replika tau, bontot kereta AMG GT. Dan saya beli satu lagi, yang ni lagi rare saya rasa. Yang ni Porsche GT3. Nampak tak? Nice kot. Actually ni kalau tengok balik daripada material dia tu, yang ni dia pakai 3D printer ni dia buat ni. Sebelum tu, saya tengok dekat Facebook orang jual dalam RM100 macam gitu tau. Saya searching, tengok kat Shopee, alih-alih dapat RM30 je guys. Design yang sama. Korang nampak detail dia. Lepas tu dekat sini, boleh letak 5 kunci tau. Contohnya kan, kita ada kunci. Macam ni lah. So nice kan. Kalau before ni mungkin korang dah tengok lah, yang bontot yang boleh berlampu bagai kan. Yang ni dia lain sikit, tapi ni sebenarnya besar tau. Contoh kalau kita letak sini, so macam ni lah kejadian dia. Saya beli 2, Porsche dan juga Merc ni. Mana satu design yang korang prefer? Actually ada banyak lagi design lain, Ferrari, Lamborghini, depend pada korang lah. Tapi saya rasa yang ni pun dan nice lah. Item nombor 4, yang ni actually dia bukanlah gadget sangat tau, tapi dia ada macam berkaitan juga. So korang nampak, sekilas pandang kan, nampak macam tempat pelancar roket, nampak macam toys apa semua kan. Tapi actually korang nampak tak, ada 2 side kat sini. Yang ni tempat letak bateri sebenarnya.
So kalau normally kita letak macam gini dalam bekas, saya nak nampak lain sikit, saya beli macam ni. Yang ni pun saya rasa dia 3D print juga ni kalau tengok daripada material dia. Tapi dia punya sizing ni memang ngam-ngam. Nampak tak? So kita penuhkan. Yang ni untuk bateri yang besar ni. Yang ni berapa A ni? 2A. Ni untuk bateri 2A. Yang ni untuk 3A. So kejadian ni macam gini. Dan korang boleh cabut ni lah untuk adjust posisi dia. Nampak tak? Dia pakai 3D print je ni. Tapi nice lah. Diorang boleh fikir benda-benda macam ni kan. Item nombor 5 ni saya tak baling lah sebab dia berat. So korang nampak kotak hitam, apakah item ini? Cuba korang teka dulu. 3, 2, 1. Yes, ini sebenarnya bila kita cocok power dia dekat belakang, korang akan nampak jam digital. Tapi selain ada fungsi jam digital, ini juga boleh jadi display lah. Yang mana kan, dekat sini dia ada medan magnet tau. So bila kita letak kabel terbang, okay, saya letak bawah dulu lah. Kabel terbang ni bila kita letak kat sini, sekejap, dia kena ambil, dia nak kena main-main sikit tau. Bukan senang nak letak ni. Sekejap. Ni panas je ni. Tak boleh pula dia terbang. Finally. Korang nampak tak? So dia memang boleh terapung tau. Basically dia memang terbang, tapi tanpa korang kontrol, tanpa korang letak bateri ke apa, dia pakai jenis magnetik macam itu. So benda lah ni korang boleh jadikan dia sebagai display item lah untuk letak dekat PC ke kan, dekat rumah, kat bilik. Nampak tak? Dia terapung ni. Kita cari something lah untuk bagi korang nampak kan. Kok korang ingat saya tipu ke apa kan. Kita cuba try tengok Korang nampak tak? Nampak tak? Dia memang terapung tau sekarang ni. Tapi saya tak try lagi benda lain. Memang saya pakai barang yang diorang kasih ni je, kapal terbang ni, letak sini. So far macam mana? Korang rasa nice tak? Jam digital yang ada kapal terbang tengah terbang lah kat atas ni. Cuba korang bagi rate sikit. Item yang ke-6. Kali ni pun agak rare. Random je kat barang ni. Sebab saya memang suka barang-barang yang rare dan juga unik. Seperti yang korang nampak dekat sini. So dekat sini kita ada 5D hologram display tau. Benda ni kenapa saya beli saya pun tak pasti. Tapi disebabkan dia hologram, saya beli lah. Sebab biasanya hologram ni kita boleh tengok dekat dalam movie kan. So, saya lupa pula. Saya dah keluarkan barang dia. So, ini barang dia. Dia nampak macam gini je tau. Dia nampak macam sekeping, macam kipas pun ada. Actually ni korang boleh gantung lah kat dinding ke apa. Tapi saya tak tebuk, saya tak gantung lagi. So, untuk aktifkan benda ni pula kan, kita kena cocok power supply dia tau. So, kita akan letak belah sini. Kita masukkan. Dia akan berbusing macam kipas. Dan korang boleh nampak lah dia punya gambar tu kan. Dia nampak hologram kan? Nampak tak? Dia macam gerak-gerak. Dia macam terapung tau. So sekarang gambar ikan. Lepas tu dia ada countdown. Dan dia ada bagi remote sekali dekat sini. Kita akan cuba tukar gambar-gambar dia. Sekejap. Macam mana cara dia ni? Nampak tak? Strawberry nampak terapung kan? Lepas tu ada gambar anggur. Gambar ikan. Gambar dia ni pun ada. Macam-macam lah. Actually, dia ada bagi instruction dia yang mana. Sekejap, saya pun takut ni. Kita off dulu. Kita off dulu benda lah ni. Okay. Dari manual ni actually, kalau korang nak tukar logo, gambar kedai korang ke, logo apa yang korang nak, boleh. Tapi macam agak complicated juga ni. Kena pakai PC, kena pakai app kan. So far, saya rasa agak menarik juga. Kita cuba sekali lagi lah. Kita cuba sekali lagi Pakai remote. Korang on kan. Nampak tak? Dia macam kipas. Tapi actually, dia tak ada pun angin sangat. Dia cuma keluarkan display hologram macam ni, holographic macam ni kan. So, before ni kita boleh tengok dekat movie kan. Sekarang ni dah pun ada in real life tau. Item seterusnya, nombor 7. Kita ada LED matrix panel tau. Fungsi dia apa? Korang boleh tulis tag, korang boleh letak gravity animation kan. Dan dalam kotak macam biasalah, kita akan dapat dia punya manual, ada remote dia. Dan dekat sini korang nampak ada power adapter untuk kereta. Sebab benda alam ni memang fungsi dia untuk lekatkan dekat sini kereta tau. Nampak tak kan? Sekarang kita dah download app dia. So dekat sini macam-macam function juga. Macam-macam benda korang boleh buat. Contoh kalau driving ni kan, korang tengah bawa kereta kan, lepas tu korang tengah tension dengan orang ke, kalau letak lah benda lah ni kan, dia akan keluar kat sana. Ataupun dekat business ni ada macam-macam lagi fungsi. Dan yang paling special dekat bahagian text ni, korang boleh tulis apa yang korang nak. Korang tengah drive kan, nak emergency ni, orang tak nak bagi laluan kan, so korang tekan je lah contohnya emergency, nak cepat ni kan. So dia akan transfer dekat panel, dia akan keluar macam gini. Nampak tak? Boleh nampak tak tulisan dia ni? Actually boleh adjust lagi kelajuan dia, dia punya tulisan dia kan. Benda ni actually agak function juga tau, kalau korang memerlukan kan. Apa komen korang?
Item seterusnya special untuk content creator sebab macam korang nampak kita ada power bank, tapi lebih tepat kita boleh panggil dia portable power bank untuk Pocket 3 tau. Sebab apa? Kalau korang tengok kan, Osmo Pocket 3 ni saiz bateri dia 1300 je tau. So kalau nak pakai seharian tu memang tak lepas. Penat lah nak pakai power bank, nak cucuk kabel panjang. That's why saya beli portable power bank. Capacity dia 9000, lebih kurang dalam 6 kali ganda besar lah capacity yang ada dekat Pocket 3. Untuk sizing dia kalau kita tengok ni lagi besar sebenarnya daripada Pocket 3, tapi berat dia lebih kurang je. Contohnya macam mana kejadian dia kalau kita sangkut dekat Pocket 3 ni macam ini. So kat bawah ni korang boleh monitor bateri dia punya level berapa persen lagi. So nampak tak? Dan sekarang ni kan kita akan cuba tengok boleh tak kalau kita sangkut dekat Pocket 4P yang paling latest ni. Sebab ni untuk Pocket 3 tau. Contoh lah kan, kita cuba tengok boleh tak masuk. Sebenarnya saya test. Kita kena adjust sikit, boleh. Korang nampak tak? Dan dia charge juga kalau pakai dekat Pocket 4P pun. Benda ni saya recommend lah kalau korang memang selalu guna harian untuk konten, untuk buat konten pakai Pocket 4.3 ke 4 ke 4P ke, so boleh pakai ni. Item seterusnya ni macam korang nampak kita ada kereta dekat sini dan kita pun ada dekat bilik RC tau. Hari ni kita nak review RC yang special. Sebab apa? Bukan sebab dia kecil, tapi sebab dia datang dengan set macam korang nampak ni, ada FPV tau. So bila korang pakai FPV box ni, bila korang drive ni, dah macam korang tengah memandu tau. Sekarang ni korang nampak dekat atas ni, dia ada demi kamera. Resolution dia saya rasa lebih kurang macam HD something lah. Dia tak adalah terlampau cantik sangat. At least okey lah, korang still boleh nampak. So kita akan onkan dulu remote dia. Remote dia pun sedap pegang dia, ni style dia. Lepas tu bila korang on je dekat kereta, sekali tekan, dia ada juga lampu LED, lampu neon lah orang cakap kan, warna-warni. Kalau tengok kat sini kan, lampu depan pun ada, lampu signal pun ada actually. Lampu signal ada kanan kiri. Asal dekat, saya tertekan, ingat dekat sini tadi. Lepas tu dia juga ada gyro. Kita boleh onkan gyro dekat sini. So pemanduan dia lebih stabil. Dan bila kita onkan je box ni, saya akan onkan. Nak tekan lama sikit. Korang boleh nampak kamera yang ada dekat kereta ni, dia akan keluar dekat sini. So nampak tak? Kualiti dia okey lah. Dia tak adalah Full HD, HD ataupun 720p ataupun 480 macam gitulah. Sekarang kita akan cuba pakai, nak rasa feel macam mana kan. So pakai, dalam ni memang boleh nampak. So bila korang bawa kereta ni kan, dia lebih style lah main kat dalam bilik tu tempat kecil. Sebab kereta pun kecil. So kalau korang main dekat studio, korang main dekat ruangan kecil tu, memang tak ada masalah. So ni apa yang korang nampak lah bila korang pakai je FPV box. Kita akan cuba jalan sikit. Saya main dekat dalam bilik gaming ni je. Kelajuan dia agak laju juga. Saya boleh drift lagi. Korang mungkin akan pening kalau saya drift. So bila kita masuk ke celah-celah ni pun, dia still boleh sebab dia kecil kan. Masuk celah-celah. Lepas tu kita masuk kat bawah ni. Cuma untuk resolution dia tak berapa jauh sangat lah. Tapi kalau korang nak main santai kat rumah sambil drift, nice. Nampak tak? Memang layan tu. Ni kalau dah start main ni, sampai ke malam pun tak perasan. Kalau tengok kan, dia punya detail kat body kereta ni memang nice tau. Lepas tu, dia rasa kalau korang tak nak pakai FPV box tu, boleh je cabut. Sebab dia pakai magnetik je. So, untuk korang yang peminat RC ni, korang rasa nice tak macam ni? Next, kita masih dalam bilik RC lagi. Sebab kali ni kita ada RC yang lagi besar tau. Sizing dia scale 18. Dan ini adalah Losi LMT 2.0. Saya ambil body warna biru. Kalau nampak, dia memang replika Monster Jam sebenar tau. Kalau nampak lah design dia kan, body dia, lepas ni kita sembang. Tapi apa yang saya nak beritahu korang kan, untuk model kenapa saya beli, sebab dia bukan macam typical RC yang korang nampak orang main tau. Yang ni memang jarang lah, ataupun memang sangat rare orang main ni dekat Malaysia. Sebab dia ada drive teknologi dynamic response tau. Yang mana dia ada 3 mod. Dekat sini korang nampak, ada freestyle mode, ada wheelie mode dan juga unlimited mode tau. Korang tekan je dekat remote dan dia terus boleh buat wheelie, boleh wikang, dia boleh stopis ataupun dia boleh jalan 2 tayar. Korang nampak suspension dia memang nice tau. Sebab dia datang dengan 8 oil fill shock. Setiap ni ada 2 tau, dia punya shock tu kan. Lepas tu body dia, dia punya detail dia, kalau korang ni memang peminat Monster Jam, korang nampak lah, dia memang ada lesen tau. Dia replika design yang sebenar tau. Kat bahagian bawah dia macam ini, nampak tak?
Once kita power on je, korang boleh terus nampak lah dia punya lampu datang dengan mata biru macam gini kan. Lepas tu dekat remote ni, ni korang boleh nampak ada 3 button untuk korang buat mod. Unlimited, Wheelie, Freestyle. Just korang buat single click je. Lepas tu dia terus boleh hold tau. Sebab dalam ni ada gyro. That's why bila korang tekan je, korang main, dia senang nak wheelie, boleh wheelie panjang. Lepas tu dia boleh jadi macam gini, boleh jalan macam gini. Jalan macam gini pun boleh. Dua tayar macam dalam cerita-cerita orang apa tu? Orang Arab tu kan. So far dalam banyak-banyak RC yang saya ada, model ni saya rasa paling fun tau nak main. Sebenarnya untuk model OC ni, saya ada yang lain lah. Saya ada motor, kalau korang nampak dekat atas tu. Yang tu pun ada gyro. Konsep dia lebih kurang macam ni. Tapi yang ni lagi fun, lagi rare, lagi best. Kalau korang beli main ni, saya rasa memang sangat-sangat worth it lah. Next, item ni pun best juga. Tapi ni special untuk para gamer. Sebab macam korang nampak dekat sini, kita ada One Egg Sugar tau. Ini, walaupun nampak macam kotak gula-gula, tapi sebenarnya kan, korang boleh nampak kat sini, handheld konsol Android pertama dekat dunia yang boleh transform tau. Daripada single screen, jadi dual screen. Memang sangat-sangat rare dan unik. That's why saya beli. Selain ada dual screen kan, apa lagi yang menarik kan, dia punya button ni magnetic tau. So korang boleh adjust ikut kesesuaian korang. Dan kalau korang rasa nak main pakai screen kecil, korang tukar je macam gini. Belakang dia pula, korang boleh nampak ada tempat dia punya kipas, angin keluar masuk kan. Body dia pun terasa solid tau. Contohlah DXA kan, kalau korang tengah nak main game, contohlah kita main game Garena Delta Force dekat atas, dekat bawah ni korang boleh je buka YouTube. So yang ni memang rare lah untuk sebuah konsol handheld macam ni kan. Untuk full review dia nanti, korang check dekat YouTube. Actually saya dah buat full review, saya dah cover dah. So spek dia pun korang boleh tengok je lah. Saya just letak je, kita just belik-belik macam gitu je kan. Bagi saya ini antara konsol Android yang paling rare lah pernah saya ada. Sebab dia dual screen macam ni, lepas tu boleh buka-buka macam gini kan. Sangat-sangat unik dan menarik lah. Item seterusnya, yang ni pun regular dan ini boleh kata dah lama jadi wishlist saya tau. Sebab apa? Saya memang minat robotik-robotik ni. Lepas tu dia datang pula dengan Robosen punya brand ni kan. Memang saya grab lah. Tapi ambil masa lama lah untuk saya beli ni sebab harga dia pun agak mahal. Yang ni korang boleh nampak, kita ada Robosen, Robot Transformers. Yang ni pula kita ada Megatron tau. So, macam korang nampak, kita dah pun buka kotak dan inilah dia, kita punya robot-robot tu. Untuk yang model yang first ni, yang ni Robosen K1 lah. Yang ni dah lama dah saya beli. Dan yang ni pun dia boleh pakai voice juga tau. Hey K1, I'm here. move forward. Hey K1, I'm here. move forward. Jatuh. Mahal ni. Lepas tu ni mungkin korang dah biasa nampak, kita ada Optimus Prime. Cumanya, satu problem pada masa saya beli tu, saya tersalah beli yang varian China tau. So, dia tak boleh faham kalau saya cakap bahasa English pun. Hey Optimus. Memang tak boleh faham. Kita kena cakap bahasa Cina. Itu hari saya dah belajar bahasa Cina. Sekarang dia tak faham juga. Cheng Tenjo. Tak apalah, kita pakai ni je lah. Dia boleh juga pakai app tau. So kita control pakai ni. Let's go. Dan sekarang ni kita akan transform dia jadi truck Optimus tu. So kita akan tukar. Salah. Okay, kita tukar. Transform jadi truck balik. Okay, 3, 2, 1. Bertukar. Okay. Korang nampak? Memang nice gila. Wow. Robosen ni dia memang famous tau bab robotik ni. Korang tengok lah, dia punya design, dia punya transform tu memang sangat-sangat rare. Hey Optimus. Lupa pula dia tak faham. Okay, sekarang ni yang ni yang paling nice, yang paling latest kita ada. Korang nampak Megatron, dia jadi tank tau. Hey Megatron, What's wrong? transform. Hey Megatron, What's wrong? convert. Wow. I am Megatron. Besar gila. The Decepticon. Okay, sekarang ni kita cuba convert yang ni pula. Kita tengok sizing dia macam mana. Okay, yang ni Optimus Prime, yang ni Megatron. Korang nampak tak? Optimus Prime macam kecil tau. Yang ni lagi kecil, K1. Memang nice. Untuk detail dia pun yang ni memang sangat-sangat detail tau.
Kita ada Megatron dekat sini. Lepas tu dia ada aksesoris dalam kotak. Korang boleh pakai nak bagi dia bergaduh. Dan kita juga boleh bagi dia bergaduh dua ni tau. Tapi yang tu saya tak belajar, saya tak study lagi. Sekarang ni kita akan cuba gerakkan Megatron. Hey Megatron, What's wrong? move backward. Get back! Lepas tu dia ada banyak komen lagi, tapi saya tak ingat apa dia. Kita akan cuba pakai app tengok. Korang nampak tau dekat sini ada lampu, ada lampu, ada lampu. Kalau compare dengan Optimus Prime macam mana? Mana yang korang rasa lagi nice, lagi detail. Tapi kalau tengok detail dia ni pun, dia punya detail-detail ni siap boleh buka macam gini kan. Out of my way, fool! Sekarang ni kita dah dapat kena dengan app dia. So kita akan control kat sini lah, sebab komen ni saya tak ingat sangat. So kita akan ke depan, ke belakang. Setiap kali kita suruh dia bergerak tu, dia akan bercakap dulu tau. Lepas tu yang ni apa? Oh ni. Wow. Oh okay. Yang korang nampak dia buat tu, dia tengah pakai aksesoris dia. Dia dekat sini ada dia punya barang-barang lah, pedang lah, apalah. Kita akan cuba pakai komen lain pula. Kita akan cuba pergerakan sikit. Tengok dia bergerak, dia buat apa-apa yang dia boleh buat. Sekarang ni kalau dekat sini ada open fire. Do as I command! Oh. Show no mercy. Oh, dia punya pergerakan tu memang nampak real tau. Lepas tu sound dia pula pun sedap juga dengar. Uish. Okay, satu lagi last lah. Kita ambil yang macam orang cakap advance sikit. Apa yang dia boleh buat. Dekat sini kita cuba try Autobot. We shall finish off the Autobots once and for all. Actually dalam ni banyak gila action korang boleh buat. Tapi saya tak try lagi satu-satu. So mungkin ada yang lagi power, ada yang dia boleh joget ke apa semua kan. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu korang, memang nice gila, memang best gila lah kalau korang ada satu collection kan. Tapi biasa orang yang beli ni biasanya orang-orang yang memang collect ataupun minat Transformers lah kan. So sekarang ni kita akan suruh dia bertukar balik. Wow. Alright. So, antara Optimus Prime, Megatron dan juga kita ada Robosen K1 robot yang macam boxing ni, mana satu yang korang minat, mana satu korang prefer, drop komen korang dekat bawah. Test 1 2 3. Nampak macam tengah menyanyi. Korang nampak dengan stand mic ni kan. Sebab apa? Kalau korang nampak dekat belakang ni, saya beli set karaoke tau. First kali dia datang dengan tempat untuk ataupun screen lah untuk korang adjust lagu. Ada macam-macam daripada Malay, English, yang macam-macam song lah. Dia total 2,000 tak silap. Lepas tu korang boleh adjust lah. Ada mixer dia, macam-macam benda dekat sini. Dan dia datang sekali dengan amplifier ni set dia untuk korang adjust dia punya mic, dia punya bass kan. Lepas tu ada juga 2 wireless mic. Dekat atas tu kita ada dia punya speaker, bunyi dia pun not bad. Dan dia tak datang dengan screen ataupun TV. Yang ni saya beli asing lah, TCL 50 inci 4K resolution. So far set ni sebenarnya bukan saya beli saya pandai nyanyi, memang tak lah kan. Yang ni saya beli untuk orang rumah tau. Saya memang recommend jugalah sebab kan dia punya sound, dia punya quality tu not bad. Next untuk item yang terakhir dan yang paling besar dalam senarai ni, macam yang korang nampak kat belakang, kita ada Xiaomi TV A Pro 2026. Saiz dia saya beli 75 inci tau. Sebelum ni saya pakai 65 inci daripada Samsung, tapi model tu dah problem. So saya tukar model ni lah. Saya rasa kalau tengok dekat Shopee, antara yang termurah lah untuk kategori dia tau. So apa yang menarik kan? Kita akan cuba belik. Dia datang dengan Google TV. So memang dah install siap-siap lah. Netflix, lepas tu ada Disney, Prime Video. Dan sebenarnya, the reason kenapa saya beli model ni, dia ada 120Hz tau. Yang mana dia akan aktif bila korang masuk dekat dalam game boost. Cumanya dia bukannya native tau 120Hz tu. Bila korang masuk dekat dalam game boost, bila korang main PS5 ke apa kan, dia auto jadi 1080p je. Dia tak dapat 4K. So far saya dah pakai, memang nice lah quality dia kan. Cuma satu benda yang saya nak komplain, kalau tengok dekat remote dia ni kan, button back dia ni, dia dekat bahagian setting, banyak kali saya tertukar tau. Sebab remote saya before ni dia bukan macam mini style dia. So benda ni actually benda kecil je lah. Bila korang selalu guna nanti korang dah terbiasa tau. So far
apa komen korang pasal TV ni? Yang mana dah guna tu cuba komen. So, macam mana? Dalam banyak-banyak item yang kita dapat unboxing, kita dapat share dengan korang tadi, mana satu yang korang prefer, yang korang rasa memang nak kena grab ni kan? RC ke, robot ke, ataupun benda-benda yang random yang kita dapat unboxing tadi. Untuk detail harga dia semua nanti saya letak dekat bawah. Untuk link pembelian pun, kalau ada barang tu lagi, saya akan letak je dekat bawah. Rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video macam ni, korang boleh komen kat bawah. Dan yang ni pun rasanya first time lah kita review, kita buat style macam ni kan. Kalau korang suka style macam ni pun, korang boleh komen juga. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.